saya pun susah, saya rasa tuan-tuan juga pun susah. Iaitulah soal ikhlas. Ikhlas. Kata Sufyan al-Thawri, asyaddu syai'an alajtu nafsi, ma alajtu syai'an asyaddu min niyati, li'annaha tataqallabu alayya. Ma alajtu syai'an asyaddu min niyati. Aku tidak cuba untuk membaiki sesuatu yang lebih dahsyat daripada niat aku sendiri. Kerana ia berbolak-balik dalam diriku. Itu Sufyan al-Thawri. Tokoh besar. Tambah kita lagi susah. Saya lebih susah lah. Tuan-tuan pun saya rasa susah. Sehingga Al-Imam Syatibi menyebut, akhirul asya khurujan min qulubis salihin hubbur riasah wal zuhur. Perkara yang terakhir yang akan keluar daripada jantung hati orang-orang salih ni, dia boleh buat keluar semua, dunia, tak mau apa, semua dia boleh buat keluar. Kuat ibadat, semayang malam, semua dia boleh keluar. Tapi yang the last, yang paling susah untuk dia buat keluar, sukakan kepada kedudukan dan nampak glamour. Yang ni paling sukar. Maka dalam banyak perkara yang kita kata kita guna ataupun kita sebut kita berjuang untuk agama, kita buat kerja agama, tapi kita sentiasa ada elemen lain yang tadi dia sebut Ibn Taymiyah mengulas tentang kenapa hadis bitaqah yang satu tu, yang sikit tu dapat menyelamatkan daripada segala dosa. Kena ia ikhlas. Kerana banyak benda kita buat tak ikhlas. Saya buat contoh bagi kat diri saya dululah. Buat program Jabatan Mufti. Saya nak penaikkan Islam ke nak penaikkan nama Jabatan Mufti? Buat program Maibs. Dah tak apa, Maib dah depan. Kerana memperjuangkan Islam kan supaya ia perjuangkan Islam, tapi supaya ada elemen dinaikkan nama Maibs. Juga Uni Siraj, Jabatan Agama, hatta masjid, supaya orang nampak masjid kita hebat pada masjid orang. Sedangkan Allah Nabi SAW menyatakan, ana aghna syuraka'a anisyirk, ana aghna syuraka'i anisyirk, man amila amalan asyraka fihi ma'iya taraktuhu wa syirkahu. Riwayat Muslim. Aku orang yang paling berlepas diri daripada elemen syirik. Siapa yang buat satu amalan yang mana dia buat memang untuk Allah, tapi ada juga untuk orang lain, untuk hal yang lain, aku tinggalkan itu semua untuk yang lain itu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas. Dan kita orang cakap Arab kata khalas. Khalas ini maksud habis lah. Tak ada apa lagi kecuali Allah. Itu sukar. Mungkin puasa kita akan boleh buat lillahi ta'ala. Semayang malam sebab tu lillahi ta'ala, sebab siapa tak nampak. Itu pun tak kira yang bahabang update status kata dia selalu semayang malam. Dan tahajud. Buat program Jabatan Mufti, nampak Masya Allah perjuangan agama. Tapi mungkinlah fikiran saya supaya orang nampak hebat Jabatan Mufti Perlis ni. Sama juga, siapa-siapa saja buat program imam masjid supaya orang nampak masjid kita melebihi masjid orang lain. Semua ni Allah kata taraktuhu wa syirkahu. Dalam sebagai riwayat taraktuhu wa li syirkihi. Aku tinggalkan ini untuk yang disekutukan.
So ramai orang di akhirat kelak, syekh, mufti, ustaz, ulama, kita mungkin menganggap dia membawa banyak amalan-amalan yang hebat, perjuangan yang hebat. Tapi semua perjuangan itu bercampur dan Allah tinggalkannya. Tak ada. It's nothing. It's not for me. Kalau Allah kata tak apa, yang mana bahagianku aku ambil sikit, yang mana bahagian mereka aku tak bagi pahala. Ini 70% saja markah. No. Ada sikit je syirik. Terus. Syirik dalam arti kata untuk orang lain. Juga orang lain ambil semua. Tak ada bahagian sebagai ibadah. Maybe ada nama hebat, tapi tak ada pahala. Sebab itu gagal. Ini kejayaan sahabat, Nabi dan sahabat menghadapi hal yang paling besar, iaitu ikhlas. Yang susah. Ustaz lagi susah daripada orang biasa. Sebab tu saya kata orang biasa dalam kuliah, orang biasa tu mungkin dapat pahala mari kuliah. Ustaz yang bagi kuliah, mufti yang bagi kuliah, belum tentu dapat pahala. Mungkin bagi kuliah kerana nama dia. Mungkin dia bagi kuliah sebab sekali orang kata dia tak buat kerja. Untuk lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin, yang kita selalu sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mukhlisina lahuddin, ikhlas hanya semata-mata padanya agama. Sukar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW dengar sahabat seorang kata, orang Ansar kata, ya lil Ansar, wahai orang Ansar, maksud, jom kita backup Ansar. So, ya lil Muhajirin, jom kita pertahan Muhajirin. Nabi kata, abi da'watil jahiliyah wa ana baina adhurikum. Nabi kata seruan jahiliyah, aku masih di kalangan kamu, aku masih hidup ni. Padahal Muhajirin dan Ansar tu iman. Sayangkan Ansar tu iman. Tapi kerana nak mempertahankan geng Ansar, nak pertahankan Ansar, geng Muhajirin nak pertahankan Muhajirin kerana Muhajirin. Nabi kata jahiliyah. Jahiliyah. Sama macam sebahagian orang abang saya, kita kena pertahankan sunnah perleh. Jahiliyah. Bukan sunnah perleh. Sunnah Nabi SAW. Bukan kita nak sunnah cara perleh. Pasal kita orang perleh. Jahiliyah. Jahiliyah. Dan inilah perkara yang paling besar untuk diri saya dan saya percaya tuan-tuan juga. Ma alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati fa inna li'annaha tataqallabu alayya, kata As-Sawri. Aku tidak mengubati suatu perkara lebih dahsyat daripada niat aku sendiri, kerana ia sentiasa berbolak-balik. Kalau kita berjaya memberikan niat yang baik, insya-Allah mudah-mudahan banyak hal-hal agama ini berjaya. Semuanya tersangkut kerana niat kita. Saya ada niat saya, Ustaz Nazim ada niat dia, dan niat itu sebahagiannya adalah jahiliyah, bukan lillahi ta'ala. Terima kasih.